Assalamualaikum tuan. Masuk. Saya datang interview tuan. Okey, tuan. Azman Suhaimi. Ya, saya tuan. Kau ni bekas banduan kan? Jadi kau rasa kenapa kami patut ambil orang macam kau kat sini? Dekat sini orang yang kerja dekat sini semuanya ada masa hadapan. Bukan bekas banduan macam kau. Tak sudi memandang. Dalam kau buang masa aku lah. Bazir masa aku dengan kau ni. Kerana ku Kau tak sepatutnya datang tak kerja kat sini. Orang bekas banduan macam kau ni tak elok dibagi peluang kedua. Maaf tuan, saya datang sini bukan untuk meraih simpati tuan, tapi saya datang sini untuk mengubah hidup saya. Kau ni orang jenis sampah masyarakat. Kau lebih baik kerja sebagai cuci longkang saja. Ya betul tuan, saya pernah silap, saya pernah masuk penjara, saya pernah tersilap langkah. Tapi itu tak bererti untuk saya mengalah dalam kehidupan saya. Jadi tuan, orang macam tuan ni hanya pandai menghukum sahaja. Tapi sekiranya perkara tersebut berlaku kepada anak tuan, tuan akan rasa bagaimana yang saya rasa dihina. Dah lah, baik kau keluar. Belum aku panggil security, baik kau keluar. Dah. Terima kasih tuan kerana ingatkan saya siapa diri saya. Tuan, kadang-kadang penjara yang paling kejam bukanlah penjara yang berdinding besi, tetapi mulut manusia yang tak pernah kenal erti belas dan kasihan. Assalamualaikum.